Kursus Asas Komando. Datangmu tidak diundang, jika ragu sila pulang. Kursus Asas Komando dibahagikan kepada 4 peringkat utama, iaitu latihan pemanas badan, ikhtiar hidup, fasa laut dan ujian akhir. Ujian pemanas badan atau lebih dikenali sebagai peringkat camp berlangsung di Kamp Sungai Udang. Latihan di sini disebut pemanas badan untuk pelatih bersedia menghadapi latihan di peringkat seterusnya yang mungkin lebih mencabar. Pelatih akan diperkenalkan dengan kehidupan seorang komando dan dididik agar tidak kenal erti belas kasihan, terutamanya kepada musuh. Beberapa kemahiran rahsia juga diajar di sini. Latihan lain seperti abseiling dari menara dan helikopter, latihan menembak, perubatan moden, penggunaan pelbagai senjata, bahan letupan, semboyan dan sebagainya diperolehi di sini. Antara syarat-syarat yang perlu dipatuhi sepanjang kursus selama 3 bulan ini, pelatih hanya boleh tidur selama lebih kurang 3 jam saja. Pelatih juga tidak dibenarkan mandi. Makanan yang diberikan juga tidak sempurna tetapi berkhasiat. Sementara latihan fizikal lain pula ialah larian jarak jauh, jalan lasak atau laju dan pandu arah pelbagai bentuk muka bumi. Selepas itu, latihan ikhtiar hidup akan dijalankan selama 3 minggu melibatkan kawasan hutan dan paya. Peringkat ini adalah yang paling sukar dalam kebanyakan kursus komando. Ia memerlukan kehatanan mental dan fizikal yang amat tinggi. Tidak disediakan makanan, pelatih diajar dan seterusnya berusaha untuk mencari makanan sendiri di kawasan sekeliling untuk terus hidup. Kemah juga tidak disertakan bersama. Pelatih hanya tidur di kawasan-kawasan selamat seperti di atas pokok. Latihan teknik ronda dalam kumpulan kecil dan segala ilmu peperangan hutan didedahkan. Aktiviti pandu arah dalam hutan sejauh 90 km juga diwajibkan. Sebelum latihan di paya, sekali lagi pelatih akan mengharungi perjalanan pelbagai bentuk muka bumi sejauh 160 km dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Antara syarat jalan jauh itu ialah pelatih tidak boleh berhenti berjalan kecuali membuang air dan makan. Di paya, pelatih harus menanggalkan pakaian kecuali seluar dalam dan seluruh tubuh mesti disapu dengan lumpur bagi tujuan mengelak dari dihidu atau digigit oleh hidupan liar di paya. Teknik bekukan kedudukan, operasi dan asas pertempuran di kawasan paya diajarkan. Tidak ketinggalan, ikhtiar hidup juga diberikan di sini. Pelatih diberi beberapa batang mancis, parang dan seorang satu tempurung kelapa. Para pelatih juga perlu membuat tombak runcing sebagai alat tambahan untuk berburu. Selepas itu, pelatih akan dibawa kembali ke Sungai Udang untuk memulakan peringkat laut selama 2 minggu. Kemahiran paling asas yang diajarkan di sini ialah berenang di dasar laut, drown proofing dan teknik menahan nafas. Lain-lain seperti ikhtiar hidup di laut, isyarat kosmos dan pertempuran di dasar dan permukaan. Aktiviti berkayak dengan kanu sejauh 20 km dan pandu arah laut hanya 10 km. Peringkat laut merupakan ujian paling ringan dalam kursus asas komando. Setelah kesemua peringkat diharungi, maka tamatlah sesi pembelajaran. Tiba masanya untuk para pelatih menghadapi ujian untuk dinilai apakah pelatih dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari sebelumnya dengan sebaik mungkin. Terlebih dahulu, pelatih akan diberi taklimat secukupnya untuk persediaan ujian akhir ini. Ia akan lebih bersifat realistik. Ia dipecahkan kepada 3 peringkat utama, iaitu peringkat perjalanan air gelap. Maksud perjalanan di sini ialah perjalanan menuju ke kawasan operasi. Biasanya ia mengikut jalan sungai. Pelatih akan bertolak pada waktu malam dengan menggunakan kanu ataupun bot ataupun perahu. Jarak perjalanan ini tidak tetap mengikut betapa panjangnya anak sungai. Selepas itu, pelatih akan tiba di kawasan operasi yang telah dikenal pasti. Pelatih akan membuat satu serangan ke atas kubu musuh tersebut. Serangan itu sama seperti demonstrasi serangan pantai semasa hari penganugerahan beret. Cuma kali ini skalanya lebih besar dan kompleks. Setelah serangan berjaya dilaksanakan dan objektif tercapai, pelatih dipaksa sekeras-kerasnya berundur dari kawasan itu tanpa meninggalkan sebarang kesan. Mereka perlu melarikan diri dan mengelak dari dikesan oleh jurulatih yang bertindak sebagai musuh yang bersenjata.
Proses pembolosan ini dipanggil Escape and Evasion atau ENE. Jarak pelarian biasanya mencecah 200 km untuk pelatih sampai ke checkpoint yang ditetapkan. Sekiranya pelatih dapat dikesan dan tertangkap, jurulatih yang bertindak sebagai musuh tadi akan mendera dan menekan mental pelatih supaya membocorkan maklumat rakan-rakan pelatih lain yang berjaya meloloskan diri. Sekiranya pelatih memberitahu apa-apa rahsia, maka beliau akan gagal keseluruhan kursus dan tidak layak memakai biris hijau. Ini disebabkan pelatih tersebut tidak tahan akan seksaan yang dikenakan. Oleh itu, sekiranya seksaan dalam latihan pun tidak boleh ditahan, bagaimana pula hendak menghadapi seksaan oleh musuh sebenar yang jauh lebih perit bahkan sampai merenggut nyawa. Terdapat pelbagai bentuk penderaan atau penyeksaan seperti yang digunakan jurulatih untuk memaksa pelatih memberikan maklumat dan membocorkan rahsia. Namun terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi jurulatih dalam latihan penderaan ini. Antaranya ialah tidak boleh menyeksa pelatih sehingga menyebabkan kecederaan dalaman atau kematian. Pelatih yang berjaya meloloskan diri dan mereka yang berjaya menahan seksaan dan deraan akan menuju ke checkpoint seterusnya dan mereka dimenangkan berehat di sebuah kamp, iaitu di mana tempat berakhirnya proses ENE yang telah diterangkan sebelumnya. Pelatih yang berjaya menamatkan latihan layak bergelar komando. Mereka akan diraikan di majlis tamat latihan dan akan menerima biris hijau, lanyard biru dan pisau komando.